Hai semua, apa khabar? Hari ni kita nak borak pasal satu topik yang sangat dekat dengan kita semua, iaitu persahabatan. Ia satu anugerah yang sangat berharga tau. Dan macam mana-mana benda berharga, kita kenalah jaga betul-betul. Mesti ramai antara kita pernah rasa kan? Tiba-tiba kena pulau dengan kawan ataupun satu mesej WhatsApp je boleh jadi punca gaduh besar. Benda-benda macam ni memang selalu jadi. Tapi, pernah tak kita berhenti sekejap dan fikir, kenapa benda ni boleh berlaku? Jom kita siasat. Sebenarnya, masalah-masalah macam ni selalunya timbul sebab satu benda je. Kita lupa pelan asas atau blueprint untuk bina satu persahabatan yang betul-betul kukuh. Tanpa asas yang kuat, hubungan yang rapat macam mana pun boleh goyah. Okey, jadi apa solusinya? Nah, kunci kepada persahabatan yang tahan lama ni sebenarnya terletak pada satu konsep yang sangat-sangat penting, iaitu adab. Inilah dia asas yang akan kita bedah hari ini. Jadi, apa benda adab ni sebenarnya? Senang cerita, ia adalah tentang cara kita bawa diri, cara kita bercakap, cara kita bertindak dan paling penting, cara kita hormat orang lain. Ia bukan setakat sopan santun luaran je, tapi ia adalah cerminan diri kita yang sebenar dan kunci utama untuk bina hubungan yang harmoni. Dan bila kita cakap pasal persahabatan, kita tak maksudkan kawan yang biasa-biasa. Kita maksudkan sahabat sejati. Tahu kan? Seseorang yang kita betul-betul percaya, yang ada dengan kita tak kira waktu susah atau senang, sampaikan rasa macam keluarga sendiri dah. Sekarang, jom kita tengok macam mana adab ni berfungsi dalam kehidupan seharian. Cuba bayangkan macam ni. Setiap perbuatan kita tu sama ada tengah membina persahabatan kita jadi lagi kuat ataupun ia tengah meruntuhkan hubungan tu sikit demi sikit. Kat sini kita boleh nampak beza dia ketara sangat. Sebelah sini kita ada perbuatan yang membina, macam kita siram pokok persahabatan kita dengan kepercayaan dan rasa hormat. Tapi kat sebelah sana pula ada perbuatan yang boleh musnahkan segalanya. Kena ingat, setiap tindakan kecil kita tu ada kesan yang besar. Jadi, macam mana kita nak jadi pembina ni? Pertama, jadilah peti besi untuk rahsia kawan kita. Jangan bocorkan. Kedua, bila tolong tu, biarlah ikhlas. Bagi kata-kata semangat, hormat pandangan dia walaupun tak sama dan sentiasalah sabar. Inilah simen yang akan kuatkan ikatan persahabatan tu. Dan sebaliknya, ini pula cara paling cepat nak hancurkan persahabatan. Khianat kepercayaan tu umpama gempa bumi. Boleh runtuhkan semua benda. Lepas tu menghina, sebarkan aib dia, mungkir janji, semua ni akan tinggalkan parut yang sangat-sangat susah nak sembuh. Okey, kita dah tahu apa yang patut dibuat dan apa yang patut dielakkan. Sekarang, jom kita faham pula kenapa ikut plan tindakan ni sangat-sangatlah penting untuk setiap kawan yang kita sayang. Adab yang baik ni sebenarnya menyokong 4 tiang utama persahabatan. Pertama, ia membina kepercayaan. Kita semua nak rasa selamat bila kongsi rahsia kan? Kedua, ia bantu elak konflik. Salah faham kecil takkan melarat jadi gaduh besar. Ketiga, ia kuatkan ikatan. Buat hubungan tu jadi lebih deep. Dan yang paling penting, ia mewujudkan keharmonian, di mana kedua-dua pihak rasa selamat dan dihormati. Cuba bayangkan macam ni, persahabatan yang dibina atas adab yang baik tu ibarat bulatan yang kukuh. Ia jadi satu sistem sokongan di mana kita saling bergantung dan cukup kuat untuk hadapi apa-apa cabaran bersama-sama. Tapi, kena ingat, walaupun kawan paling rapat sekalipun, mesti ada batasan yang jelas. Batasan ni bukan dinding untuk jauhkan diri tau. Ia sebenarnya garis panduan untuk pastikan hubungan kita kekal sihat dan saling menghormati. Jom kita ambil satu contoh paling biasa, tekanan rakan sebaya. Katalah kawan ajak buat benda yang kita tahu salah, macam ponteng sekolah. Tindakan yang betul kat sini ialah kita tolak dengan baik tapi tegas. Kesannya, bukan je kita elak daripada masalah, tapi kita juga tunjukkan yang kita ada prinsip dan harga diri. Sahabat yang sejati mesti akan hormat keputusan tu. Selain tu, ada beberapa lagi batasan penting. Jangan campur tangan hal keluarga dia, selalu minta izin sebelum guna barang, elakkan syakwa sangka yang bukan-bukan, dan tolong, jangan sesekali jadikan kelemahan kawan kita tu sebagai bahan jenaka. Semuanya berbalik pada satu perkara asas, rasa hormat. Selepas semua yang kita bincangkan tadi, jom kita alihkan tumpuan ke dalam diri kita sendiri. Sebabnya mudah je. Untuk kita dapat seorang sahabat yang baik, kita sendiri kenalah jadi sahabat yang baik dulu. Betul tak? Jadi, soalan paling penting sekarang adalah untuk kita renungkan. Cuba fikir sejenak, apa satu perkara kecil yang boleh anda ubah bermula hari ini untuk jadi kawan yang lebih baik?
Mungkin dengan belajar mendengar lebih teliti atau mungkin dengan lebih cepat memberi sokongan. Dan sebagai penutup, ingatlah kata-kata ini. Persahabatan sejati bukan cuma tentang lepak bersama, tapi tentang komitmen untuk saling menjaga perasaan dan perlakuan. Dengan menjadikan adab sebagai panduan, kita boleh bina hubungan yang bukan saja tahan lama, tapi akan buat hidup kita jadi jauh lebih bermakna.